Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu. Alhamdulillah pada hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dalam satu lagi sesi bicara bersama penulis yang akan mengetengahkan sebuah karya yang amat signifikan, iaitu yang bertajuk buku yang bertajuk Kelestarian Penerbit Universiti Cabaran Masa Kini. Sesungguhnya penerbit universiti memainkan peranan yang amat penting dalam memperkasa budaya ilmu, menyebarluaskan hasil penyelidikan dan menjadi wadah yang menghubungkan dunia akademik dengan masyarakat. Namun dalam era yang menyaksikan perubahan teknologi yang pesat, transformasi digital serta perubahan corak pembacaan dan penerbitan, kelestarian penerbit mesti menjadi satu isu yang semakin mencabar dan perlu diberi perhatian. Justru kita amat berbesar hati menerima kehadiran tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu penulis buku ini sendiri, bagi berkongsi pemikiran, pengalaman dan kajian beliau mengenai cabaran serta masa depan penerbit universiti. Marilah kita sama-sama mengambil peluang ini untuk mendengar pandangan, berkongsi idea dan menimba pengalaman daripada penulis yang telah memberikan sumbangan berharga dalam memperkayakan khazanah penerbitan akademik negara. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada pagi ini, iaitu Puan Hariza binti Muhammad Yusof. Ya, terima kasih Cik Anif. Khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Selamat banyak. datang dan terima kasih Puan sudi hadir ke studio kita pada pagi ini. Terima kasih Cik Anif atas peluang yang diberikan untuk berkongsi sedikit idea lah berkenaan penulisan buku ni. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk membaca sedikit biodata berkenaan dengan penulis. Baik. Puan Hariza Muhammad Yusof kini bertugas sebagai pengarah penerbit di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, sejak tahun 2003. Mendapat pendidikan di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Malaya dalam bidang pengajian media, editor dan kewartawanan. Ya, saya. Serta Master of Publishing dalam bidang penerbitan dari universiti yang sama. Pernah mengikuti CJ pentadbiran dalam program Global Executive Workshop di Michigan State University pada tahun 2013 dan CJ pentadbiran dalam New Marketing Trend for Publisher di Jordan pada tahun 2014. Terusnya beliau telah menerima pengiktirafan apabila terpilih dalam dialog penerbit buku dunia sebagai wakil Malaysia dalam penerbitan ilmiah. Terpilih sebagai wakil USIM untuk Istanbul Fellowship Program pada tahun 2020 di Turki. Terpilih sebagai ambassador untuk Pesta Buku Frankfurt pada tahun 2016 di Jerman. Dan terpilih sebagai tokoh wanita Kelantan dalam projek buku biografi wanita Kelantan pada tahun 2020. Juga terpilih sebagai wakil Malaysia untuk Fellowship Professional Program Cairo Calling 5.0 CIBF 2022 di Egypt. Atas kecemerlangan beliau tersebut, beliau telah menerima pengurniaan kehormatan kebesaran negeri Kelantan pada tahun 2017, iaitu ahli keempat bentara bagi darjah kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang, PSK, dan juga ahli setia Negeri Sembilan
ANS dari Kerajaan Negeri Sembilan juga pada tahun 2017. Juga aktif sebagai penulis buku biografi tokoh-tokoh di Malaysia dan karya-karya kreatif lain seperti anekdot, pantun dan puisi. Pada tahun 2025, beliau telah terpilih sebagai salah seorang calon oleh Kementerian Pengajian Tinggi dalam Purpose Driven High Performance Talent pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa untuk bakat pengurusan dan profesional dalam kategori pentadbiran. Pernah menjadi Johan Sayembara Puisi Alam Sekitar peringkat Negeri Sembilan. Beliau sering menjadi pakar rujuk dalam bidang penerbitan buku sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pernah dijemput membentangkan kertas kerja di peringkat antarabangsa dan juga tempatan. Dilantik sebagai penasihat bagi penggubalan dasar penerbitan universiti dan juga penasihat bagi tambah baik dasar buku negara. Ya. Sebut sedikit dan biodata Riza. Terima kasih. Kita tengok begitu banyak pengalaman dalam bidang penulisan ni. Alhamdulillah, adalah sikit je ni. Okey, sebelum kita mulakan sesi bicara kita pada pagi ini, saya mohon pada semua yang menyaksikan siaran langsung kita pada pagi ini untuk sama-sama share dalam media sosial masing-masing supaya program kita pada pagi ini dapat disampaikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di seluruh Kelantan khususnya dan Malaysia amnya. Okey, untuk pembuka bicara kita Baik. pada pagi ini, Puan, Ya, soalan pertama. baik. Okey, apakah yang mendorong Puan untuk menghasilkan buku ini dan mengapa kelestarian penerbit universiti ini perlu diberi perhatian oleh masyarakat? Baiklah. Terima kasih Cik Hanif. Kenapa kita menulis buku Kelestarian Penerbit Universiti Cabaran Masa Kini? Kita melihat ada sedikit kelompongan dalam industri penerbitan di Malaysia berkenaan penerbit universiti. Jadi pada mulanya projek penulisan ini kami cetuskan dengan idea awal daripada beberapa orang dalam penerbitan dalam ruang lingkup penerbitan ilmiah iaitu MAPIM. MAPIM ni Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia, dan ketika itu saya dengan beberapa orang iaitu Profesor Dr. Rosfa, Cik Ada Wong daripada penerbit UM, Prof. Rosfa daripada penerbit UIA, merasakan kita perlu menghimpunkan pandangan, idea daripada para industri penerbit yang terlibat dengan penerbit universiti sendiri. Iaitu ketika itu kalau penerbit universiti sekarang dan ketika itu juga ialah fokus kepada penerbit-penerbit universiti. Penerbit universiti kalau kat Malaysia ni banyak dan saya boleh katakanlah semua bernaung di bawah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Kita di Malaysia ni industri buku, orang kata nak kata besar tak besar, nak kata kecil tak kecil. Kita saling mengenali antara satu sama lain. Di luar daripada penerbitan ilmiah, kita ada banyak penerbit-penerbit swasta, penerbit mandiri dan sebagainya yang turut memeriahkan industri penerbitan buku kita. Jadi bila kita tengok penerbit swasta ni, kadang-kadang mereka memang ada dia punya cabaran, tetapi sebab mereka mandiri, dia lebih senang. Kalau penerbit universiti ni pelbagai cabaran yang agak sama tapi berlainan antara universiti. Jadi kami merasakan kami perlu duduk semeja berkumpul untuk melihat apakah masalah, apakah cabaran yang dihadapi oleh setiap penerbit universiti, terutamanya untuk penerbitan ilmiah. Jadi daripada situlah kita bersetuju untuk menerbitkan satu buku supaya idea-idea yang terkumpul dalam kalangan industri penerbit buku ilmiah ni ada dalam satu rujukan yang boleh dijadikan rujukan untuk generasi pada masa hadapan. Sebab kita tahu penerbitan universiti merupakan penerbitan yang unik, yang fokus kepada niche penerbitan ilmiah. Walaupun ada penerbitan-penerbitan lain, tapi memang kalau saya boleh katakan lebih daripada 60 ataupun 70% penerbitan universiti memang berada dalam kelompok penerbitan
ilmiah. Jadi sebab itulah kami rasa projek ni lama Cik Hanif, bukan senang nak mengumpulkan idea daripada beberapa penulis dalam kalangan pentadbir, dalam kalangan mereka yang pakar dalam industri penerbitan di pelbagai universiti. Sebab buku ni merupakan buku suntingan, orang kata edited book, versi suntingan. Jadi penulisnya ramai. Saya merupakan antara penulis yang orang kata untuk editor projek buku ni dengan Cik Ada Wong dengan Prof Dr. Nurlida Abdul Kasim dari UIA. Bila penulis ramai daripada, kalau kita tengok kat kandungan tu, dari USM ada, dari UM ada, Uniza ada, UMT ada, seluruh telah memberikan pandangan yang sebelum ni kita tak pernah buat. Jadi bila kita keluarkan buku macam ni, kita dapat tahulah sebenarnya tak cukup pun yang ni, masalah kat sini tak cukup, ataupun cabaran input kat sini tak cukup. Mungkin kita perlukan edisi buku yang lebih nanti, yang orang kata terkini dan mungkin dapat mengumpulkan lebih padatlah berkenaan cabaran dan sebagainya, fokus kepada penerbitan universiti. Sebab itulah kita terbitkan buku ni supaya dia terus menjadi rujukan dan orang luar pun tahu apa sebenarnya terjadi dekat penerbit universiti. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya. Okey, bagi audiens yang mungkin kurang mengenali dunia penerbitan universiti ni, Betul. apakah peranan utama penerbit universiti dalam pembangunan ilmu dan dalam pembangunan ilmu dan masyarakat? Masyarakat, peranan penerbit universiti. Peranan penerbit universiti ni, Okey. pembangunan ilmu dan masyarakat. Pembangunan ilmu dan masyarakat. Okey. Kalau kita bercakap pasal audiens penerbit universiti ni, audiens ni kita terbagi kepada, kalau saya tengok pada dua sayap lah. Audiens pertama, kelompok dia ialah penulis. Audiens kedua ialah pembeli ataupun pembaca. Pembeli ni tidak semestinya orang yang membaca. Pembaca tidak semestinya orang membeli. Kita kena tengok situ. Pertama ialah audiens yang menulis. Sebab kita tengok buku ni buku ilmiah. Adakah penerbit universiti semua menerbitkan buku ilmiah? Bergantung kepada dasar penerbitan masing-masing yang mungkin berbeza. Saya bagi contoh kat USIM, macam saya sebagai penulis ini, dalam dasar kami kita ada sedikit kelonggaran supaya ruang penulisan itu tidak terhad kepada penulisan ilmiah semata-mata, tetapi juga penulisan umum. Sebab buku ni bagi saya recam. Ada audiens yang memahami lenggok penulisan ilmiah, yang agak rigid penulisan dia, yang agak teknikal, yang agak sukar difahami dan ayatnya agak panjang-panjang kan. Kalau Cik Hanif perasan buku-buku yang ilmiah sangat ni, kadang-kadang kita baca satu perenggan pun kita tak faham sebab ayat dia panjang. Jadi kita ada satu ceraian ataupun klausa dalam dasar penerbitan kita. Kita ada kelonggaran untuk penulis menulis dengan penerbit universiti, iaitu kalau kat sini USIM, menulis buku-buku yang bersifat umum. Bersifat umum ni kita mudahkan lenggok bahasanya supaya bahasanya lebih santai, lebih senang difahami. Kalau contoh pertama tadi, Cik ni mungkin dalam satu halaman tu kita tengok noktahnya mungkin bujung sekali. Satu halaman tu tak ada koma, tak ada noktah kan, contoh. So dalam ayat-ayat yang berbentuk umum, kita frasakan ayat tu supaya lebih padat, lebih santai, lenggoknya lebih mudah difahami, supaya pembaca umum yang nak faham ilmu kat universiti tu, dia tak rasa payah. Nanti orang akan cakap, tak naklah beli buku universiti, semua mesti serius saja, ilmiah saja. Jadi kita nak tukarkan anggapan tu supaya audiens juga boleh membaca buku-buku penerbit universiti. Sebab itu saya cakap tadi, audiens kita ni ada yang menulis, memang dia akan pergi kepada penerbit universiti, sebab penulis yang menulis dengan penerbit universiti ni biasanya diiktiraf oleh, dia ada rating lah pula. Kita bermain dengan ranking universiti macam Myra ataupun indexing di peringkat antarabangsa. Jadi penulis akan, audiens akan memilih penerbit universiti dia untuk menghasilkan penerbitan supaya dikira dalam kenaikan pangkat dan sebagainya lah, yang berkait rapat dengan penerbit universiti. Pembaca pula tadi, macam saya cakap, pembeli tidak mestinya membaca. Maksudnya kadang-kadang pembeli ni membeli untuk orang lain. Dia membeli dengan niat sumbangan, derma, wakaf dan sebagainya. It's okay, tak apa kalau dia tak baca. Sebab kadang-kadang orang yang nak beli tu tak mampu. Jadi kita juga mencari-cari audiens yang mahu membeli dengan orang kata niat untuk menyumbang kepada sekolah-sekolah, perpustakaan desa dan sebagainya. Dan audiens kita kalau biasanya kalau untuk belian seperti ini, kita fokus kepada belian pukar daripada institusi macam perpustakaan desa, perpustakaan negeri, perpustakaan negara dan sebagainya lah.
Harap menjawab soalan tu. Ya, ya. Okey. Okey, terima kasih. Kita beralih kepada untuk memahami isu kelestarian. Kelestarian. Apabila kita bercakap tentang kelestarian, penerbit universiti ni, apakah sebenarnya yang dimaksudkan Kelestarian. kelestarian Kelestarian. universiti? Baik. Bila kita letak tajuk kelestarian penerbit universiti ni, kita melihat apa maksud kelestarian yang kita nak tunjukkan. Sebenarnya ada beberapa aspek lah yang saya nampak untuk kelestarian penerbit universiti. Pertama ialah masalah kewangan. Nak terbit buku kena ada duit. Kalau dekat luar penerbit industri ataupun mandiri ni tak ada duit tak boleh buat buku sebab kita melibatkan kos. Menerbitkan buku kita akan ada penerbitan kos penerbitan yang melibatkan suntingan, reka letak, reka bentuk. Kalau penerbit universiti dia ada lagi tambah penilai pakar bidang, semakan penilai pakar bidang, kos penyuntingan, kos printing iaitu pencetakan, kos e-book dan kos-kos lain yang mungkin jadi macam mana kita nak menerbitkan buku kalau kita tak ada duit? Jadi lestarikah penerbit universiti kalau kita tidak ada duit? Macam mana kita nak merealisasikan supaya penerbit universiti tetap utuh, dapat berdiri sendiri tanpa bergantung ke universiti? So kat sini dia ada dua jawapan lah. Ya dan tidak. Maksudnya bila kita nak penerbit universiti itu fokus kepada penerbitan ilmiah, universiti atau institusi kena bantu. Sebab bila kita bercakap ilmiah, kita bercakap pasal ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang kadang-kadang dirujuk pada masa kini atau pada masa hadapan. Dan ilmu ni kalau tersimpan dalam store, dia tak jadi ilmu lah kalau saya. Dia kena dijual juga. Dan dijual tu sama ada di peringkat pembeli biasa, walk-in ataupun seorang dua ataupun pembeli pukal. Yang seharusnya ada buku-buku seperti ini di perpustakaan, mana-mana tempat yang akan menjadi rujukan nanti. Jadi kelestarian penerbit universiti perlu wujud suka atau tidak. Ada duit atau tidak, kena ada. Sebabnya siapa yang nak menerbitkan buku-buku para pensyarah kita yang ilmiah. Sebab kalau penerbit swasta, dia mesti fikirkan profit, iaitu keuntungan. Nak terbit, dia akan tengok, buku ni boleh jual tak ni? Kalau boleh jual, balik modal, it's okay. Boleh buat duit, it's okay. Tapi penerbitan universiti, tidak. Profit, kita nak. Tetapi bukan perkiraan utama. Lestari atau tidak penerbit bukan bergantung kepada duit saja. Kita nak ilmu tu. Jadi macam mana kita nak terbitkan buku ni kalau kita tak dapat duit? Tapi kita kena terbit. Itu kelestarian yang bersifat memberdayakan ilmu yang dibuat oleh para pensyarah dalam bentuk kajian, yang kalau kajian itu tinggal kajian saja dalam laporan penyelidikan dan sebagainya, dia akan ada dalam laporan penyelidikan. Macam Cik Hanif tengok tesis kan, dia akan letak kat rak macam tu lah. Mungkin tidak diguna oleh masyarakat. Jadi lestarikah ilmu kat situ? Tidak, bagi saya tidak. Sebabnya ilmu tu tidak berkembang dan tidak dibaca pun. Paling-paling kurang tesis tu mungkin akan dirujuk oleh orang yang nak buat master, PhD ataupun apa-apa saja kita. Tetapi bayangkan kelestarian ilmu tu wujud kalau kita rombak penyelidikan itu kepada buku umum ataupun buku ilmiah yang mana sesuai lah. Dan bila kita rombak kelestarian ilmu tadi yang bersifat ilmiah, dia akan terbuka, open access to semua orang. Yang sukar tadi dalam laporan pendidikan akan jadi insya-Allah jadi lebih longgar. Dia punya orang kata istilah, dia punya technical issue pun kita dah longgarkan dia punya ni supaya audiens dapat memahami. Jadi kelestarian ilmu kat situ dia akan terus berkembang, memberdayakan masyarakat untuk terus menggali ilmu. Yang kedua, kelestarian daripada kewangan. Sebab bila nak terbit kita kena ada duit. Dan di sinilah selalu jadi orang kata isu yang kata dalam dilema lah sikit. Buku ni nak terbit tapi tak boleh jual. Buku ni nak terbit ke boleh jual. Jadi kita memainkan, penerbit universiti memainkan peranan untuk mengimbangi kedua-duanya supaya taklah kalau rugi pun taklah rugi teruk. Kalau tak dapat duit pun kurang-kurangnya pulang modal. Jadi kita balik modal lah. Jadi macam mana kita nak balik modal tu, kita melihat pula buku-buku yang kalau penerbit universiti, kalau kat USIN kita melihat kepada buku teks, modul,
buku umum, buku kanak-kanak yang kalau kat USM buku kanak-kanak yang niche dia Islamik lah untuk membezakan dengan penerbit lain. Jadi dalam buku ni kita ada utarakan kita nak mengimbangi kelestarian keuangan tu, kita kena ada produk yang boleh capai sekurang-kurangnya memberi input keuangan sebab kebanyakan penerbit universiti ada yang dapat peruntukan yang sangat baik lah daripada universiti. Ada peruntukan yang agak orang kata sebab masing-masing sekarang berada dalam keadaan keuangan yang tak berapa baik untuk universiti. Bukan USM saja, semualah saya rasa dipotong dan sebagainya. It's okay. Jadi kita cuba tengok buku-buku yang kita boleh jual, imbangkan balik buku yang tak boleh jual. Dia bantu buku yang tak boleh jual tadi sebab bila kita nak terbitkan buku ilmiah tadi macam saya maklumkan tadi Cik Nif, kita perlukan duit untuk bayar penilai pakar bidang yang kena ada untuk setiap buku. Kita perlukan duit untuk bayar penyunting. Selain dilakukan secara in-house, dalaman kita juga turut membayar kerja-kerja yang mungkin freelancer dan sebagainya untuk mempercepatkan proses. Jadi untuk buku ni dalam topik-topik yang ada ni memang kita nyatakan bahawa mengimbangi kelestarian tu penting sama ada dari segi ilmu tu sendiri ataupun keuangan. Kita tengok pentingnya kelestarian tu. Mengapa kelestarian penerbit universiti ni menjadi isu penting lah pada masa kini. Okey. Kenapa penerbit universiti perlu lestari? Kenapa tak ada penerbit tak boleh ke? Tak payahlah terbit buku. Boleh je. Kalau saya boleh je tak payah terbit buku. Tetapi kita akan menolak satu lagi ranking universiti yang perlukan buku dalam menaikkan ranking dan rating untuk penerbitan buku berindeks. Salah satulah. Yang kedua, kalau penerbit tak lestari, ke manakah para penulis, terutamanya kalangan warga universiti, nak menerbitkan buku? Jadi pilihan tu kita akan tutup. Pintu tu kita akan tutup. Jadi ia akan, bagi saya lah, ia akan menjadi satu impak yang tidak berapa baik untuk negara dalam era kita nak menggemilangkan bangsa kita, ketamadunan bangsa kita dengan orang kata dalam Islam mudahnya memandaikan bangsa lah. Walaupun buku-buku ilmiah ni agak lambat mungkin dirujuk, tapi bagi saya percaya one day, soon or later, dia akan dirujuk juga oleh para generasi yang kemudian. Kita ni berada dalam fasa sekarang? Z. Kita ni akhir-akhir kan Cik Anil. So maksudnya generasi awal perlukan buku-buku seperti ini. Penerbit universiti kena lestari, kena ada bagi membantu kerajaan untuk terus memberdayakan ketamadunan bangsa. Tak sekarang tapi kemudian. Kita tengok cabaran, dari segi cabaran yang dihadapi oleh penerbit universiti ni di Malaysia. Utamanya lah dan juga di peringkat global ni. Cabaran yang sering dihadapi oleh penerbit universiti ni lah. Okey. Kalau cabaran tu sebenarnya banyak lah di peringkat penerbit universiti dan di peringkat global. Saya nyatakan mungkinlah secara ringkas di peringkat penerbit universiti yang mungkin lebih kurang sama. Macam saya maklumkan tadi, antara cabaran utama ialah keuangan tu lah. Keuangan maksudnya kita nak menerbitkan buku, kita kena ada duit. Cakap macam mana pun kita kena ada duit. Sikit atau banyak, itu kemudian kira bila kita buat costing. Tapi pertama memang kita perlukan bajet untuk menerbitkan buku. Kita perlukan bajet untuk menghasilkan buku yang baik. Sebab kita tak nak buku yang tak berkualiti. Maksud saya tak berkualiti ni dari segi kandungan dia. Kenapa kandungan tu berkualiti? Sebab kita nak memberdayakan, memandaikan bangsa. Sebab itu kita perlukan kandungan yang baik. Antara cabaran selain pada duit ataupun kewangan ialah untuk mendapatkan manuskrip yang bagus. Dalam buku ni, kelestarian penerbit universiti ni kita ada nyatakan lah. Salah satu penerbit ada menyatakan untuk mendapat manuskrip yang baik, yang bagus, yang berkualiti juga merupakan cabaran utama yang perlu mereka hadapi. Kadang-kadang
pensyarah ataupun penulis ni ada manuskrip yang baik, tapi disebabkan kekangan masa, disebabkan kekangan bajet, mereka mungkin agak terlewat untuk menghantar bahan-bahan tersebut kepada penulis, kepada penerbit. Jadi ia berkaitan dengan KPI pula. KPI contohnya ada penerbit nak capai 70 tajuk tahun ni, 100. Kalau penerbit-penerbit yang besar, UKM, USM, saya rasa mereka lebih orang kata berdaya lah untuk ke depan, sebab mereka punya orang kata manuskrip yang mungkin banyak dan sebagainya, dan bilangan penerbitan mereka pun mungkin mencapai ratusan setiap tahun. Kekangan lain ialah dari segi tim pengurusan. Ada penerbit yang mungkin ada, kalau Cik Hanif tahu, setengah penerbit ada 2-3 orang saja, tapi dia nak buat semua benda. Maksudnya nak terbit banyak tapi staff tu banyak tu aja. Contohlah, ada penerbit yang mempunyai tim pengurusan yang mantap, 40 orang, 30 orang, 20 orang. Itu saya salut lah, sebab dia bila tim penerbitan mantap, proses penerbitan tu sendiri akan menjadi laju. Sebab yang ni fokus kepada buat syutingan, yang ni fokus pada buat baca proof, reka letak dan sebagainya lah. Dan ada juga penerbit yang mempunyai mesin cetak sendiri. Kalau dalam buku ni ada dinyatakan, dan ada penerbit, kalau tak silap saya setakat ni, penerbit yang mempunyai mesin cetak sendiri ialah penerbit UMS di Sabah, dan juga penerbit UUM. Tak silap saya. Mungkin ada yang terbaru, saya tak pasti. Kenapa ada penerbit yang ada mesin cetak sendiri? Sebab mereka melihat bila pulangan tu bagus, mereka tak payah hantar keluar lah. Maksud saya, printing tadi mereka buat secara dalaman. Dalam masa yang sama, mereka juga membuat perkhidmatan kepada orang-orang yang memerlukan perkhidmatan cetakan. Jadi, orang kata dari segi projek untuk duit tu memang masuk lah. Macam kami, penerbit USIM tak berani lagi lah mengambil risiko tu. Mungkin pada masa depan, kita tak tahu. Sabah, penerbit UMS, setakat yang saya tahu, disebabkan kos percetakan mereka banyak dibuat di Semenanjung, jadi kos tinggi. Jadi keperluan mendesak untuk adanya mesin untuk mencetak buku tu agak tinggi. Bila mereka ada mesin mencetak tu, mereka tak perlu bergantung untuk kos logistik, dah kurang lah. Sebab dulu bila print kat Semenanjung, agak tinggi lah nak hantar balik ke sana dan sebagainya. Jadi untuk yang tu saya rasa antara cabaran yang saya nampak lah yang akan dihadapi oleh dan sedang dihadapi oleh kami. Dan kalau peringkat global pun saya nampak global dan kita jugalah, antara cabaran yang saya nampak begitu jelas ketara ialah sekarang pembaca kebanyakan beralih kepada media sosial, TikTok, banyak lagi lah yang diorang nak baca buku. Betul, digital. E-book is okay, sebab e-book pun kami ada. Yang saya masukkan ni, bila baca TikTok tu, dia baca berita 1 minit kan, 1 minit dah tak nak baca dah. Scroll. So dia kata cukup tahu sikit-sikit aja. Jadi itu antara cabaran yang mungkin akan memberi impak kepada penerbitan global juga, akan menurunkan dari segi belian buku. Bila orang tak nak baca buku, orang tak beli buku lah. Termasuklah e-book, walaupun kita bagi open access dan sebagainya pun agak kurang. Itu yang kami ada bincangkan masa di conference di Bangkok hari itu. Kita ada mesyuarat bersama penerbit-penerbit di Asia Tenggara dan juga ASEAN that time. Antara cabaran yang mereka kemukakan ialah pembelian buku yang agak kurang dari segi audiens masa kini lah. Disebabkan cabaran media sosial yang agak tinggi, dan juga dari segi antara cabaran lain, Cik Hanif, saya nampak dari segi orang kata pertalian untuk memantapkan strategi. Macam buku Malaysia ni, jual buku kat Malaysia je contoh. Dia ada kat luar tapi tak banyak. Termasuklah Thailand, Filipina dan sebagainya. Mereka ada masalah yang sama. Bukan tak ada tapi kurang. Maksudnya buku Malaysia ni kena lebih ke arah global. Kena masuk pasaran Indonesia. Kena masuk pasaran Thailand. Kena masuk pasaran Filipina dan sebagainya. Kenapa buku kita tak boleh masuk? Kita kena tengok itu. Saya pun antara yang orang kata kalau pergi Pesta Buku Indonesia, buku-buku Indonesia di sana lebih cepat terjual dan mereka lebih pantas menterjemahkan. Maksudnya kalau mereka dapat buku tu daripada luar, daripada US ke mana, mereka cepat terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kat Malaysia
kita masih berdepan dengan masalah tu. Untuk menterjemahkan buku lain ke bahasa kita agak lambat dan kos agak tinggi. Sebabnya kita berdepan dengan kos terjemahan yang memang tinggilah. Mungkin sekarang ni kita dah ada AI yang saya rasa ada juga dimaklumkan. AI ni mempercepatkan proses untuk menterjemahkan buku, yang mana kualiti pun kena tengok jugalah. Jadi saya rasa itu antara cabaran kami penerbit di Malaysia, termasuklah global, iaitu capaian buku-buku kita bagi saya harus bergerak ke luar negara. Bukan tak ada, dah ada, cuma kita nak pertingkatkan lagi buku-buku kita. Betul. Okay, Puan sebut isu global tadi, dalam era digital ni kita nak tanya berkenaan dengan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara buku akademik diterbitkan, dipasarkan dan juga dibaca. Okey, saya melihat dulu kalau ni buku-buku ilmiah lah kan Cik Hanif. Kalau dulu kita nak dapatkan buku-buku yang luar negara memang agak sukar lah. Maksudnya kalau nak buku macam kami pensyarah universiti banyak merujuk buku-buku Arab, buku kitab-kitab Arab. Maksudnya buku-buku tu you kena pergi ke sana baru you dapat. Memang ada tapi kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Jadi bila betul-betul nak buku tu, mereka terpaksa ke sana. Saya masih ingat kami setiap tahun ketika awal-awal dulu sebelum ada zaman digital ni, penubuhan QUIM ketika itu atau USIM, akan ada satu grup kumpulan yang diketuai oleh pensyarah dan termasuklah librarian kita akan ke pesta buku di Egypt, pesta buku sarjah dan sebagainya. Kenapa? Kami perlu mendapat kitab-kitab, buku-buku rujukan dalam bahasa Arab yang memang tak ada dekat sini, dekat Malaysia. Tetapi sekarang dengan zaman ni, dengan era ni, kita ada pelbagai kemudahan. Maksudnya saya melihat yang fizikal itu sendiri, pengedar-pengedar sana daripada Egypt dan sebagainya sudah ada link yang agak besar di sini. Maksudnya kita tak perlulah nak pergi. Bila kita pergi, kita akan ada cost flight, kos hotel, kos makan minum, logistik dan sebagainya lah. Jadi bila kita ada pengedar rangkaian, kita kat pengedar sana dah datang sini, dah buat operasi sini, kita sudah mengurangkan kos yang kita laburkan tadi. Begitu juga dari segi capaian. Dulu buku-buku bahasa Arab termasuk sekarang lah tak banyak, hanya ada dalam bentuk fizikal saja. Tetapi sekarang saya melihat buku-buku ilmiah sudah ada pelbagai platform. Maksudnya selain fizikal seperti ini, mereka sudah beralih kepada e-book. Capaian mereka boleh jadikan e-pub dan sebagainya. Juga sekarang yang paling terkini saya tengok ialah audiobook. Orang dah tak nak baca walaupun e-book, so orang dengar. Kalau Cik ni perasan, sebenarnya kita dah buat dulu kaset kan, perasan tak kita buka kaset ceramah ke apa, sambil bawa kereta kita dengar. So sekarang kita kembali ke arah itu, tapi kita gunakan istilah audiobook. Audiobook ni saya rasa buku-buku sesuai semua, tapi sekarang ni apa yang saya nampak, buku-buku umum banyak menggunakan konsep audiobook. Dia akan buka sekarang ni antara platform yang famous adalah Spotify, yang kita boleh langgan kat situ. Amazon saya rasa pun dah ada. Dan USIM insyaAllah kita ada 4 audiobook yang kita tengah nak lancarkan di platform Spotify. Kita pilih tajuk-tajuk umum dahulu supaya dia lebih mesra pembaca, macam Taranum, Al-Quran dan sebagainya. Jadi konsep audiobook tu itu membantu antara satu kaedah yang saya rasa perlu diterokai oleh para penerbit di Malaysia dan juga global. Sebabnya orang nak pergi sana satu hal dari segi kos, tapi bila you tukar kepada audiobook, insyaAllah itu lebih merata lah dari segi capaian dia. Itu antara cabaran yang saya rasa ada. Kalau kita tengok yang fizikal, yang bercetak ni, adakah buku-buku bercetak ni masih ada tempat lagi di era digital ni? Okey. Pandangan Puan. Pada pandangan saya dan pada pemerhatian saya, ya, buku fizikal ni memang masih ada para peminat yang setia. Macam saya sendiri, saya kalau baca buku, saya tak suka yang e-book. Sebab faktor umur mungkin.
sakit mata. Mungkin satu halaman boleh. The rest saya perlu pegang buku fizikal. Dan sebagai contoh, kenapa saya cakap macam tu, kita baru habis Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang tahun ini telah mencapai pengunjung yang agak luar biasa, 2.4 juta selama 10 hari di Kuala Lumpur. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun ni memang mencapai pecah rekod lah, 2.4 juta, dan pengunjung 2.4 juta, bayangkan kalau kita tukar dalam bentuk duit. Seorang pengunjung, katakanlah RM10 sahaja. Tapi saya tak rasa RM10 sebab harga buku kanak-kanak memang boleh dapat. Tapi harga buku ilmiah RM10 susahlah nak dapat. Kan? Jadi mengukur kunjungan secara umum lah, tidak ada kajian khusus yang saya pegang lagi, mengukur kunjungan pengunjung 2.4 juta ke Pesta Buku Kuala Lumpur, saya andaikan permintaan untuk buku-buku fizikal agak baik, bukan agak lah, sangat baik, masih ada dan masih berdaya saing untuk terus ke depan. Kita bukan berada dalam pattern pembaca Korea atau Jepun yang banyak bertukar kepada generasi mereka banyak menggunakan dalam stream mereka membaca dan sebenarnya kita tak ke arah tu. Belum lagi sampai ke arah tu. Sudah ada tapi belum lagi. Sebab itu sale jualan buku kita e-book ada tapi tak banyak. Kita masih bergantung kepada jualan physical book. Saya bagi contoh penerbit MAPIM hari tu, termasuklah yang dalam ni yang untuk yang menerbitkan buku ni, kita sale untuk penerbit MAPIM dikatakan secara keseluruhan, saya tak ada detail punya angka, agak meningkat pada tahun ni untuk buku-buku fizikal. Jadi saya rasa kalau kat Malaysia buku fizikal masih ada, orang kata, daya saing yang kuat, boleh dijual dan pembacanya memang masih mencari buku-buku yang bersifat fizikal ni. Masih ramai lagi. Masih ramai lagi. Kalau Cik Hanif perasan, kita ada pesta buku yang agak padat setiap tahun, termasuklah di Negeri Kelantan sendiri. Ada 2-3 pesta buku saja saya rasa kat Kelantan. Pesta buku yang dianjurkan oleh pihak SMO, UMK, coming soon dekat Kedai Buku Bangor. Jadi kalau melihat pattern pesta buku saja, memang saya rasa buku fizikal masih dicari. Memang ada peminatnya yang sendiri. Kita tak boleh stop lagi buku fizikal kalau kat sini. Kita tengok pula apakah peluang dan cabaran yang dibawa oleh kecerdasan buatan AI kepada dunia penerbitan buku akademik. Okey. Kita juga berdepanlah dengan masalah ni. Berdepan ni dari segi saya rasa saya tidak melihat dari segi negatif, saya melihat dari aspek positif. AI, kalau kerajaan sekarang kita orang kata sangat menggalakkan penggunaan AI untuk mempercepatkan kerja, untuk meningkatkan kualiti kerja dan sebagainya. Jadi dalam penerbitan ilmiah saya rasa dia tidak terkecuali. Jadi apa yang AI bantu dalam orang kata memudahkan penerbitan ni? Yang saya nampak ialah dari segi proses penerbitan buku kita boleh cepatkanlah dari segi editing. Maksudnya kalau kita manuskrip kita sunting biasa, mungkin kita ambil masa sebulan. Kita nak sunting buku ilmiah ni bukan macam buku kanak-kanak kan. Buku ilmiah memang you kena baca word by word dan memang kena ambil masa, dan buku ilmiah ni padat dengan macam kalau kami using ada semakan hadis, ada semakan terjemahan ayat Quran, petikan ayat Quran, dan dia memang ambil masa. Antara contoh yang saya nampak ialah dia dapat mempercepatkan proses tu. Katakanlah kita ambil manuskrip ni, kita letak dekat bantu untuk buat editing. Jadi bila kita tengok hasilnya memang wow lah. Dia dapat maksudnya dalam 2-3 hari boleh siap lah dari segi proses tu. Itu saya rasa saya pun kalau menyunting memang saya ambil masa sebab you kena baca word by word, dan buku ilmiah pula you cepat mengantuk. So you kena ambil masa banyak sikit lah untuk kelas untuk menyunting penerbitan buku. Satu cabaran lagi ialah saya melihat proses menulis dalam kalangan penulis sendiri. Maksudnya kalau saya dapat input daripada penulis,
mereka kata mempercepatkan proses carian bahan, rujukan dan sebagainya. Itu yang saya dapat input daripada penulis lah. Untuk kenapa, macam mana AI dapat membantu mempercepatkan proses penulisan mereka. Cuma kat situ, kita ada juga isu ada segi keoriginalan bahan. Saya bila berdepan dengan para penulis, dia kata kita ada satu jawatankuasa, iaitu jawatankuasa editorial USIM contoh ya. Kadang-kadang begitu ketara manuskrip tu dihantar menggunakan AI. Macam mana kita tahu? Kadang-kadang penulis ni mungkin tak semak kot. Bila kita guna AI kat bawah tu, perasan tak? Anda mahu saya buatnya. So ayat bawah tu. So itu satulah kita dapat detect. Itu satu. Yang kedua, apabila penulis yang bukan pakar menulis bidang tertentu, you jadi pakar pula. Itu antara yang bagi saya kita elakkanlah sebagai penulis untuk menjaga etika. Bagi saya AI boleh digunakan dalam penulisan tetapi sebagai pembantu saja. Kita dah ada rangka penuh ataupun kita mungkin ketika itu clueless untuk membina rangka. Saya rasa boleh je kita minta AI bantu, tapi daripada situ kitalah yang kembangkan, sebab kitalah yang pakar. Bagi saya, kita pakar dalam bidang kita. AI hanya menambahkan kualiti mana yang tak cukup saja. Jadi bagi saya AI membantu dan patut digunakan dengan cara yang betul, bukan sebaliknya. Tak nak nanti kita nak manuskrip seminggu you dah hantar 10 manuskrip, macam mana semua AI tulis. Jadi saya rasa cabaran dia ada, tapi kita sebagai orang kata penulis yang pakar, gunakanlah secara beretika. Jadi pakar. Betul. AI ni you tanya apa saja kan dia boleh jawab kan. Tapi Jawab. betul. So jadi saya rasa kita gunakanlah secara beretika sebagai seorang penulis, dan kami sebagai penerbit pun memang kami akan semaklah. Sebab kalau boleh seboleh mungkin kami tidak mahu menerbitkan bahan yang ditulis oleh AI. Kami nak manusia yang menulis tapi dibantu oleh AI. Bantu sahaja. Bantu saja. Okay, kita tengok peranan daripada pelbagai pihak. Apakah yang peranan pensyarah dan penyelidik dalam memastikan penerbit universiti ini terus relevan? Terus relevan pada masa kini dan masa hadapan kan. Pensyarah. Didik. Okey, biasanya peranan pensyarah ni kalau dalam lingkungan penerbitan ilmiah, pensyarah ni penyelidik merupakan orang yang samalah. Dan mereka ni lah merupakan sumber utama penerbitan buku ilmiah. Itu peranan. Kalau nak cakap peranan, mereka yang terlibat dalam penulisan buku ilmiah kebanyakannya ialah para pensyarah kita. Sebab mereka lah yang bergelumbang dalam dunia ilmiah. Mereka lah yang membuat banyak kajian. Kita pernah berdepan dulu dengan masalah kajian yang tidak pernah diterbitkan. Yang saya rasa dah bertahun dibangkitkan, saya tak ingat tahun berapa, yang tersadai di library ataupun rak-rak sahaja. Last buat apa? Lupus. Bukankah itu merupakan pembaziran ilmu bagi saya? Jadi peranan untuk pensyarah ni, yang saya memang quote, pensyarah ni memang penulis utama yang akan orang kata menjadi pemakin penerbitan ilmiah. Untuk melestarikan penerbit universiti, peranan pensyarah bila menyelidik apa-apa saja kajian, biar ada satu orang kata keinginan untuk menukarkan bahan tersebut kepada buku. Sama ada buku ilmiah, betul, ataupun buku umum, ataupun mungkin buku kanak-kanak. Sebab kalau pensyarah ada kehendak untuk menerbitkan kajian mereka, insya-Allah tidak akan ada laporan penyelidikan kita yang tersadai di rak-rak tanpa dibaca. Jadi dia akan berhubungan dengan kelestarian penerbit universiti dari segi manuskrip. Maksudnya penerbit universiti tidak akan ada lompongan, tidak akan ada masalah untuk mendapatkan manuskrip yang bagus. Sebab kajian kita bersifat semasa. Setiap tahun geran akan dikeluarkan oleh kerajaan, institusi swasta ataupun luar negara. Jadi geran-geran ini membiayai penyelidikan para pensyarah kita. Kalau kita
orang kata lepas siap, okey lah saya dah capai KPI, saya dah menulis, saya dah membuat kajian, laporan dah ada, it's up to you. Maksud saya perjalanan, kalau sebagai penerbit dan penulis, perjalanan tu tak habis lagi. Betul, dah habis, tapi sekejap kita sit down, kita tengok bahan ni. Kita nak terbitkan sebagai buku ilmiah ke buku umum. Ya, ada proses antara orang kata komen-komen yang selalu kami dapat lah, lambat lah nak terbit, kajian dah siap nak tukar lagi apa semua. Betul, memang ada proses kat situ. Sebab bila kajian ilmiah, kita nak terbit buku ilmiah, dia ada beberapa perkara yang kita kena ubah balik. Sebab bila ilmiah sangat, orang pun tak nak baca. Jadi bagi saya sebagai penerbit dan penulis juga, saya kata kalau orang tak baca, tak guna juga. Jadi kita longgarkan sikit buku tadi, macam saya cakap bawah tadi. Ambil sekejap, memang akan ada kerja untuk penulis tu, tukar sekejap lenggok keilmiahan tu biar jadi bahasa yang mudah, santai, lenggok yang mudah. Jadi buku ni daripada kajian tadi, mungkin yang bacanya stakeholder yang upah dia tu lah, ataupun supervisor tu dah, mungkin tak lebih daripada 5-6 orang. Tapi bayangkan bukunya ni, ilmunya bila dah jadi buku bertebaran kepada manusia, masyarakat yang berapa ratus orang, kalau sikit lah berapa ratus orang, ribu orang yang akan mendapat manfaat daripada buku mereka. Jadi peranan pensyarah dalam memberdayakan, melestarikan penerbit universiti kat situ. Biar bagi saya ada keinginan untuk terus menerbitkan laporan penyelidikan tu kepada buku. Tak mudah, memang renyah sebabnya ada proses. Tapi bersabarlah sikit. Bersabar. Kena bersabar. Proses tu kita nak jaga supaya kualiti yang kita terbitkan buku tadi, kita pun bangga. Betul. Sampai kepada para pembaca nanti. Betul. Itu komen yang agak banyak lah saya rasa ni. Penerbit universiti ni lambat lah. Kenapa tak boleh terbit cepat apa semua. Macam saya maklumkan tadi, awal-awal cabaran kami banyak. Dari segi tim mungkin tak cukup, orang tak cukup. Kami memang kalau boleh nak terbit beratus tajuk setiap tahun. Tapi melihat kekuatan setiap pasukan penerbit universiti berbeza, jadi kita akur dengan kekuatan yang ada. Di masa ada. Iya. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey. Bagaimanakah pihak universiti boleh membantu memperkukuhkan kedudukan penerbit universiti? Pihak universiti sendiri. Pihak universiti sendiri. Bismillah, boleh membantu memperkukuhkan penerbit universiti. Kalau tanya saya bagaimana, jawapan mudah saya ialah bagi duit lah. Bagi duit untuk kami terus memperkukuhkan, bagi modal. Itu yang pertama, yang mudah. Yang kedua, yang saya rasa agak sukar lah, bukan UNSIM sajalah. Saya melihat ni secara pukul rata. Maksudnya, semua universiti berdepan dengan masalah bajet dan kita memahami masalah tersebut. Yang kedua ialah untuk memastikan sokongan tu. Jadi universiti boleh juga memberi, orang kata, kalau dulu saya pernah ingat, salah satu cara untuk menggalakkan para dekan ataupun pensyarah ataupun warga universiti lah, senang cakap, apa saja aktiviti universiti, apa saja program universiti yang melibatkan orang luar, pelajar dan sebagainya, cuba kita tukar budaya memberi plug kepada buku. Maksudnya, saya pernah melihat, semasa saya di Jepun, Tokyo University Foreign Study, semasa saya buat attachment di sana, mereka tengah dalam peralihan untuk orang kata buat renovasi tempat lah untuk membesarkan. Saya melihat selonggok tempat tu dia kumpul plug. Semua plug-plug yang dapat hadiah semua, saya tanya untuk apa? Untuk dibuang, untuk dilupuskan lah dengan cara mereka. Kenapa? Sebab mereka tak ada tempat dah. Jadi ada satu tempat lagi, buku. Mereka tak buang buku. Buku ni ilmu. So buku-buku yang mereka ada, mereka simpan dalam library ataupun sumbangkan kepada library lain ataupun pensyarah-pensyarah lain. Jadi saya melihat kalau kita, budaya kita memang kita suka bagi plug. Bagi saya okey je. Tapi cantiknya lagi kita iringkanlah dengan buku. Dan buku ni
beli dengan penerbit universiti. Dengan secara tak langsung, kita ada serampang 2-3 mata lah kat situ. Satu, kita tidak memberikan plug yang mungkin kurang dihargai, bukan tak dihargai, ada yang disimpan dan sebagainya. Kan? Almari penuh buai. So, antara yang saya rasa kaedah ialah setiap program universiti selain kita memberikan plug, iringlah dengan beri buku, memberikan hadiah buku para pensyarah kita. Kalau kita tidak menonjolkan para academician kita, para pensyarah kita, siapa lagi? Sebab bila pensyarah kita menulis, dia menulis dengan kepakaran ilmu. Kalau kita bagi plug, boleh je, tapi iringlah dengan buku. Oh, okey, ini pensyarah kami yang menulis bidang bla bla bla. Ini buku yang telah dihasilkan. Jadi bagi saya, wrap lah sekali dengan hadiah 2-3 buku. Dia dapat melebarkan jurang, mendekatkan jurang tadi, memperkenalkan pensyarah mereka yang menulis, iaitu pakar bidang, dan masa yang sama membantu universiti, iaitu penerbit, beli buku untuk dijadikan hadiah. Dalam cara tu juga, universiti ni banyak buat seminar dan sebagainya lah. Kadang-kadang kita packagekan harga seminar. Contohnya peserta seminar bayar 200, you akan dapat ABC lah dalam dia punya ni. Kalau dulu kita terkenal dengan beg seminar tu kan, yang ada dalam tu. Jadi salah satu cara ialah selain kita memberikan tag nama, pen, buku nota, beg dan sebagainya, kita masukkan buku para pensyarah kita. Sebab dengan cara tu, sebenarnya kos tu kita ada dibayar dalam harga seminar dah. So dia dah, orang kata, dah balik modal lah. Setiap peserta akan dapat buku. Sebab bila kita paksakan orang beli buku, kadang orang tak nak. Tapi bila kita bagi percuma yang related lah, maksud saya kalau seminar ni berkenaan kesihatan, bagilah buku yang berkaitan dengan tu. Janganlah bagi buku bahasa Arab yang orang tak faham pula, contoh. Jadi itu antara saya rasa sokongan yang boleh diberikan. Universiti boleh bagikan sokongan untuk terus meningkatkan accessibility buku pensyarah kita keluar dalam masa yang sama. Kita juga membantu universiti membantu penerbit untuk orang kata rolling duit tu balik, buku tu dibeli sentiasa. Boleh terjual lah kan. Betul. Okay, kita tengok pula peranan ataupun sumbangan yang boleh dimainkan oleh pelajar ataupun pembaca dalam menyokong penerbitan ilmiah di universiti pelajar ya. Okey, baiklah. Saya melihat pelajar merupakan orang kata, kalau kat universiti ni stakeholder yang amat penting lah. Tak ada pelajar, tak ada dalam universiti. Jadi pelajar, kita juga pernah menjadi pelajar dulu kan Cik Nif. Zaman kita dulu, kalau kita tak ada duit, kita buat apa? Kita photostat. Sampai sekarang isu photostat ni tak pernah habis. Kalau dekat kedai-kedai photostat mana-mana saya pergi, kalau yang berhampiran dengan universiti, dia akan ada senarai tajuk untuk di photostat. Betul tak? Ada senarai. Saya pernah pergi beberapa kedai photostat yang berhampiran dengan universiti. Memang banyaklah. Okey. Salah satu peranan pelajar saya rasa mengelakkan membeli buku photostat. Sebenarnya kalau saya melihat pukul rata harga, kalau buku USIM, saya melihat contoh buku USIM, kami cuba untuk tidak meletakkan harga buku lebih daripada RM30. Nak jadikan buku tu murah untuk mampu beli kepada para pelajar. Sebab kami nak mengelakkan para pelajar buat salinan, fotokopi dan sebagainya. Walaupun 100% kita tak boleh orang kata garanti yang pelajar takkan buat. Jadi saya melihat salah satu cara ialah menggalakkan para pelajar kita membeli terutamanya buku teks dengan modul semasa kelas bermula. Sebab kita ada setiap semester kadang-kadang buku teks modul tu digunakan pada masa tu aja. Ada pensyarah kami yang agak kalau saya panggil keras sikit lah. Dia kata kalau siapa-siapa tak ada buku dia, jangan masuk kelas. Itu saya tahu ada pensyarah buat macam tu, yang bagi saya bagus. Sebabnya pelajar akan menggunakan buku belia yang sebenarnya buku tu dijual dengan murah, tak mahal pun, mampu. Maksudnya kalau saya tengok handphone semua mungkin lebih mahal kot daripada harga buku tu kan. Jadi kami cuba macam penerbit universiti mengambil usaha untuk tidak meningkatkan harga untuk buku teks, buku modul tu. Kalau boleh
kurang daripada RM30 supaya para pelajar mampu beli. Jadi saya rasa usaha pelajar, sokongan pelajar kami amat perlukan untuk membeli buku yang original. Sebab buku tu sebenarnya tak ada masalah. Kalau sekiranya kita dah habis guna, tak nak guna, setengah tu main pas-pas kan. Itu pun betul. Jadi nak jual murah boleh, nak sedekah pun boleh dan sebagainya. Dan juga ada para pelajar yang menyumbangkan kembali dengan syarat buku tu tak ada, orang kata rosak, tak conteng banyak, dia sumbangkan balik kepada perpustakaan yang sesuai kat sekolah dia ke apa. Jadi saya rasa itu antara sokongan yang agak besar yang para pelajar boleh mainkan, iaitu membeli buku yang original daripada penerbit universiti. Di handphone Kan? nak beli buku Yang berharga kurang daripada RM30. RM2 Ada masalah, itulah. yang ada apa PTPTN. PTPTN. Betul. Okey, seterusnya. Okey, pada pandangan puan lah, sejauh manakah kerjasama antara penerbit universiti, perpustakaan dan industri penting untuk kelestarian penerbitan? Okey, saya melihat penerbit universiti ni dia tak boleh orang kata syok sendiri, hidup sendiri, tak boleh. Kami kena ada networking yang agak baiklah dengan perpustakaan, dengan kerajaan, dengan institusi-institusi lain. Sebab kalau kita nak jual buku kepada para pelajar kita sahaja atau para pesyarah kita saja, kita tak akan pergi ke mana. Berapa sangatlah pelajar kita, pelajar USIM yang akan membeli buku teks modul. Itu pun yang ada lagi akan ke kedai fotostat. Jadi kita kena melihat dalam dunia global yang Cik Hanif ada maklumkan tadi, cabaran luar. Buku kita kena melangkah keluar. Kena dekat dengan perpustakaan negeri, kena selalu berhubung dengan orang-orang perpustakaan. Sebab itulah kita selalu kalau boleh menyokong apa saja pesta buku yang dianjurkan oleh kerajaan-kerajaan negeri ataupun perpustakaan-perpustakaan ataupun apa-apa persatuan yang kami mampu pergi. Maksudnya jaringan kami nak bina. Sebab mungkin bukan hari ini, tapi kemudian mungkin perpustakaan itu memerlukan bekalan buku daripada kami contoh, ataupun memerlukan buku-buku untuk digunakan. Sebab saya ambil contoh, saya tak ingat tahun berapa Cik Hanif, penerbit USIM pernah bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Kelantan sini untuk menghantar buku-buku bahasa Arab ke wilayah petani. 2000 berapa? 19 kalau tak silap. Lebih kurang lah masa tu kita Raya Waria. Ya. Jadi macam mana kami tahu? Sebab hubungan strategik yang kami dah ada dengan ni, kami ada maklumat daripada pengarah masa tu yang memerlukan buku-buku macam ni. So kami alhamdulillah kami ada stok tersebut dan kami turut berhubung dengan beberapa penerbit universiti yang ada. Jadi kami hantar. Itu salah satu bagi saya, kalau kami hidup sorang-sorang dekat pulau USIM tu, orang tak akan tahu kami, orang tak akan kenal. Jadi kita kena kenalkan diri. Kalau orang tak kenal, orang tak ajak kita kenalkan diri. Jadi ilmu dalam buku USIM tu berkembang jauh ke wilayah-wilayah lain. Begitu juga kita perlukan buku-buku penerbit universiti berkembang dalam kaedah lain, iaitu copyright dalam penjualan hak cipta. Penjualan hak cipta ni maksudnya buku-buku bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, USIM atau penerbit universiti lain perlu terbang ke global dalam bahasa lain, diterjemahkan dalam bahasa lain. Jadi kepakaran itu, pengalaman itu kita perlukan daripada orang industri lain. Maksudnya industri buku di luar daripada MAPIM. Kami bekerjasama erat dengan MBKM, Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, PKB, Perbadanan Kota Buku Malaysia. Kami juga bekerja erat dengan MABOPA, iaitu Persatuan Penerbit Malaysia. Kami juga berkenalan dengan orang-orang buku sekitar, termasuklah PNM. Kami ada hubungan rapat dengan Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi dari situ kami tahu, ada rupanya dana penulis. Kalau tidak, kami tak tahu. Dana penulis ini memberi impak yang besarlah bagi saya kepada penerbit dan penulis sendiri untuk memberdayakan jualan mereka.
kami kena kenal MBKM sebab MBKM Majlis Buku Malaysia ni ada link, ada hubungan rapat dengan negara-negara luar. Macam tahun lepas MBKM telah menjemput penerbit USIN secara eksklusif untuk menyertai Pesta Buku Riyadh. Pesta Buku Riyadh selama 10 hari. Jadi kalau kita tidak ada link ni, kita tak mampu pergi sendiri ke Riyadh. Kita pergi dengan kerjasama MBKM dan dari situ kami hubung jalinkan penerbit USIM untuk mendapat platform Samawi. Platform Samawi ni merupakan platform baru di Middle East untuk meletakkan buku-buku USIM atau buku-buku mana-mana penerbit yang berminat nanti supaya pasaran buku-buku penerbit USIM turut diakses oleh mereka yang berada di negara Arab di sebelah sana. Kalau kita tak berhubungan, contohlah kami pun tak tahu ada penerbit platform Samawi dan sebagainya. Jadi hubungan dengan pihak luar, pihak industri, institusi, kerajaan, macam MBKM tu memang kerajaan lah, Perbankan Ketua Buku pun sama. Kami kena ada hubungan erat, kena ada hubungan rapat sebab kadang-kadang orang kata lubang-lubang yang link tadi dibawa oleh Perbadanan Kota Buku ataupun MBKM. Jadi saya rasa kita tak boleh hidup secara sendiri. Maksudnya kita ada pulau kita, tak berhubungan dengan orang lain, tak boleh. Kalau kita nak buku kita berkembang, nak jalinan kita berkembang, kita memang kena ada hubungan erat dengan orang yang berkaitan lah. Macam saya maklumkan tadi, MBKM, PKB. Networking yang sangat jelas lah. Okay. Dari segi nilai dan masa depan penerbit universiti sendiri, dalam dunia yang dipenuhi dengan maklumat pantas lah, apakah kelebihan penerbit universiti berbanding sumber maklumat lain? Okey. Penerbit universiti, saya mungkin kelebihan lah, saya kata kelebihan yang mungkin juga ada dekat penerbit lain. Cuma kelebihan penerbit universiti ni, saya maklumkan tadi, para pensyarah yang sebenarnya penulis buku, mereka terdedah dengan beberapa isu dan geran terkini yang selalu ada ditawarkan kepada para pensyarah, yang mungkin ada kekangan sedikit untuk penerbit mandiri ataupun penerbit swasta untuk dapat. Jadi penerbit universiti, bila para pensyarah dapat geran penulisan, geran apa-apalah, itu yang saya cakap, ilmu yang terkandung dalam geran, kajian yang terkandung dalam geran tu harus disebarluaskan, yang mungkin tidak akan ada di penerbit luar lain. Sebab penerbit luar lain dari segi capaian geran bukan tak ada, ada mungkin agak terbatas. Jadi para pensyarah yang terlibat secara orang kata keseluruhan dari, sebab ni merupakan tanggungjawab mereka mencari geran, mereka menulis berdasarkan kajian. Jadi kajian itu merupakan kelebihan kepada kami untuk mendapatkan input terkini, dengan syarat kajian itu janganlah diterbitkan selepas 10 tahun, selepas 20 tahun. So bila dah terlebih lama sangat tempohnya, dia jadi satu kerja lain pula untuk memperbarui data-data tersebut. Jadi kelebihan penerbit universiti yang saya rasa harus diambil peluang, direbut peluang oleh penerbit universiti ialah untuk menerbitkan secara terkini kajian yang dibuat dengan tidak terlalu menunggu lama supaya tempoh tu tak basi dia punya data. Jadi saya rasa kelebihan tu patut digunakan, dan juga capaian hubungan strategik dengan penerbit-penerbit luar negara yang kemungkinan ada juga dengan penerbit luar, tapi dengan macam Oxford University, Cambridge University, yang kebanyakan penerbit universiti ada, saya rasa harus diguna pakai dengan sebaik mungkin lah untuk membina jaringan. Sebab jaringan ni, kita ada para pensyarah kita yang membuat link dengan macam co-researcher, penyelidikan ke, cuti sebetika ke dengan universiti luar. Jadi bila kita ada link ni, kita jaga supaya bila penerbitan ni senang. Maksudnya kita boleh gunakan juga untuk orang kata membawa buku kita keluar ke tempat-tempat yang berkaitan. Sebab kita pernah ada kerjasama dengan macam UC ni, kita ada kerjasama dengan Frankfurt University, itu Goethe University. Kita pernah ada kerjasama dengan pihak dekat Jordan, dekat Palestin untuk buku-buku. Jadi kita menggunakan para penulis tu untuk membawa buku kita ke sana. Maksudnya pelbagai kaedah lah yang kita guna pakai. Dari segi dapatan daripada ataupun mesej yang paling penting
yang ingin Puan sampaikan melalui buku ni? Okey, sebenarnya banyak mesej kat dalam ni nak sampaikan, tapi secara ringkasnya lah, saya ingin nyatakanlah dalam buku ni yang bagi saya patut dibeli oleh mereka yang terlibat dalam penerbitan universiti, terutamanya untuk melihat apakah cabaran sebenar supaya kita dapat input yang berganda, bukan saja daripada universiti kita sendiri, sebab kat sini memang pelbagai universiti ada. Macam saya maklumkan tadi dia, saya boleh katakan semua universiti yang ada kat Malaysia ni hampir, walaupun tak semua, hampir semua ada kat sini. Cabaran yang berbeza, masalah yang berbeza, walaupun ada yang hampir sama, tapi keperbezaan itu bagi saya belajar sesuatu. Oh, maksudnya USM buat macam ni. Okey, kita boleh adapt kat sini, ketak kat USM. Contohlah. Okey, Uniza, UMT dia ada macam ni lah, masalah hampir dengan kita, tapi dia selesai dia lain. So kita boleh tengok masing-masing punya cara untuk kita adaptasikan dengan penerbit kita. Sesuai ke tak boleh guna, ke tak samalah dengan kaedahnya. Bila kita berborak antara para penulis yang menulis buku ni, rupanya kadang-kadang masalah tu hampir-hampir sama, tapi penyelesaiannya mungkin berbeza sedikit bergantung kepada situasi penerbit masing-masing. Dia hampir sama tapi tak serupa, hampir serupa tapi tak sama. Lebih kurang. Maksudnya semua penerbit universiti ni mesti ada lah buku ni Betul. untuk rujukan. Sangat. Untuk rujukan masa kini dan juga masa depan yang mungkin hanya berbeza bentuk masalah dan sebagainya lah. Tapi saya banyak belajar daripada buku ni masalah-masalah yang dihadapi oleh para penerbit. Sebelum ni kita macam terpisah-pisah sikit. Yalah, siapa nak cerita masalah kan? Dia bukan masalah yang tak boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan, dan dalam buku ni penerbit ada berikan alternatif. Penerbit-penerbit universiti berikan pengongsian mereka. Jadi saya rasa kalau kita nak panggil dia macam mana kau buat ni agak susah lah. Tapi kat sini para penulis yang terlibat dalam projek ni memberikan orang kata pandangan apa penyelesaian yang telah mereka buat, apa masalah sebenarnya yang mereka hadapi daripada awal dan akhir dan sebagainya lah. Jadi dia, kalau saya ni sangat membantulah untuk saya melihat kemungkinan masalah yang sama mungkin kami hadapi ke, tak hadapi ke, boleh selesai macam ni ke, tak ke, lebih kurang macam tu lah. Okey, sebagai penutup lah untuk buat bicara kita pada hari ini, soalan terakhir. Pada pandangan Puan, apakah tindakan paling penting yang perlu dilakukan sekarang untuk memastikan penerbit universiti ini terus lestari dan berdaya saing? Apakah tindakan Tindakan paling penting lah yang perlu dilakukan sekarang. Okey. Tindakan paling penting tu bagi saya agak subjektif mengikut universiti, tapi bagi pandangan saya lah, tindakan yang kita patut proaktif yang buat sekarang ialah untuk mengimbangi. Macam mana kita nak mengimbangi antara kelestarian ilmu dengan keuangan tadi. Macam mana kita kena buat tindakan yang cepat. Mungkin bagi setengah universiti berbeza, sebab itu saya kata dia subjektif. Mungkin dia tak ada masalah pun keuangan, dia kata duit banyak, buat apa kita risau. Tapi saya bercakap ni pasal yang tak berapa ada duit. Macam mana kita nak imbangkan ni, itu tindakan yang paling penting supaya ia tidak menjejaskan penerbitan. Kenapa saya cakap penting? Dengan adanya duit, kita nak terbit buku senang. Senang bukan apa, kita tak payah bergantung kepada universiti. Maksud saya rolling daripada janaan kita. Janaan kita tu dari mana? Macam apa yang saya nampak museum ialah jualan buku. So kita agresif menjual buku. Kenapa? Kita nak dapatkan duit tu balik. Kenapa penting duit tu balik? Untuk rolling buku lain, membantu buku lain. Dan dalam masa yang sama, bila kita jual, royalty kepada penulis tu jalan. Sebab setiap penulis di penerbit, saya rasa semua universiti lah, ada royalty masing-masing. Cuma yang mungkin berbeza ialah kadar. Ada yang mungkin 10, 12, 20 dan sebagainya. Jadi itu bagi saya tindakan yang paling penting dan dia bersifat subjektif ikut universiti, iaitu kita nak ada duit untuk terbitkan buku para penulis kita. Supaya bila penulis ada buku, ranking, rating dia, sebab kenaikan pangkat para pensyarah bergantung pada buku juga. Begitu juga ranking universiti, juga penulisan buku. Dan penulisan buku bukan penulisan buku main-main. Maksudnya buku yang berimpak. Impak tu macam mana? Iaitu decide. Citation dia dekat Scopus ke, WAS ke, ataupun untuk sekurang-kurangnya bagi saya citation ni untuk paling penting ialah ummah. Ummah membaca, masyarakat membaca
mereka mendapat input daripada, maksud saya mendapat kebaikan daripada ilmu yang mereka baca, dan penulis tu bagi saya pahala yang berpanjangan apabila manfaatnya terus melimpah kepada masyarakat. Okey, rasanya tak itu sahaja buat bicara bersama penulis kita Puan Harizah binti Muhammad ya, pada pagi ini telah banyak terjawab soalan-soalan Baik, yang terima kasih Cik Hanif. diberikan tadi. Jadi untuk hari ini kita setakat ini sahaja dahulu. Kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi bicara bersama penulis pada masa yang akan datang yang lain. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Hanif.